Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini hari Rabu 2 hari bulan Julai 2025. Pada hari ini saya nak membincangkan konsep kedaulatan undang-undang dan kedaulatan negara berkaitan dengan isu ambalat yang baru-baru ini telah tertular semula selepas Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim mengunjungi Presiden Indonesia Prabowo Subianto, di mana pada 27 Jun 2025 media telah melaporkan bahawa kedua-dua negara dalam sidang media khas telah menyatakan kononnya kedua-dua negara bersetuju untuk menubuhkan dan menyegerakan penubuhan Joint Development Authority JDA di kawasan Ambalat yang kita semua tahu mempunyai potensi besar dalam sektor sumber asli. Begitu juga diketahui umum bahawa isu pertikaian ambalat sudah pun berlarutan sejak 18 tahun yang lalu, di mana kawasan ambalat itu berada di dalam perairan Malaysia di bawah kawasan otonomi Sabah. Justru persoalan yang pertama yang tampil adalah, adakah keputusan kerajaan Anwar Ibrahim untuk mengumumkan di Indonesia penubuhan segera Joint Development Authority Ambalat itu mematuhi konsep tata kelola yang disyorkan perlu wujud di dalam urusan kedaulatan negara? Pertama sekali, pada 3 hari bulan Februari 2025, semasa merasmikan pembukaan Parlimen Mesyuarat Pertama Penggal ke-4 Parlimen ke-15, ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong telah dengan khusus menyatakan, saya petik kenyataan baginda tuanku yang dilaporkan oleh Sinar Harian bertajuk Pertahan Hak Kedaulatan Negara Walaupun Hanya Seketul Batu Karang, di mana baginda tuanku di perengan 3 laporan media berkenaan mengatakan, dan saya petik, tindakan tegas melalui saluran diplomatik, undang-undang dan pertahanan perlu diambil bagi memastikan hak kedaulatan serta kepentingan negara terus kekal terpelihara walaupun hanya seketul batu karang di tengah lautan. Tutup kata. Itu adalah kenyataan baginda tuanku, ketua negara di Parlimen. Justru persoalannya adalah, adakah Anwar Ibrahim yang menerajui kerajaan sekarang ini telah mengikut perkara-perkara yang perlu berkaitan dengan kedaulatan negara berhubung ambalat sebelum membuat kenyataan sebesar itu di Indonesia pada 27 Jun. Now, keduanya, jangan kita lupa, sebelum ini ada satu laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan batu putih yang banyak diwar-warkan perlu mengikut syur-syur RCI berkenaan. Dan jika dilihat kepada laporan RCI Batu Putih berkenaan di muka surat mulai 204 perenggan 4.9 Romani 3 menyatakan, pertama sekali, Majlis Keselamatan Negara perlu mengambil tanggungjawab penuh untuk menyelaras pendekatan yang terbaik
berhubung isu kedaulatan negara serta menyemak dan memperkemaskan arahan serta persetujuan sedia ada untuk dipatuhi bagi menangani isu-isu yang melibatkan kedaulatan negara. Itu antara syur RCI Batu Putih, iaitu Perenggan 4.9, Perenggan 2, Perenggan 3, Adakah Majlis Keselamatan Negara telah dirujuk oleh Anwar Ibrahim berkaitan ambalat? Adakah Majlis Keselamatan Negara telah menubuhkan Jabatan Kuasa Siasatan dan Telitian untuk diberi nasihat tentang tata cara perjalanan lanjut isu ambalat? Keduanya, syur kedua laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja berkenaan di Perenggan 4.9 Romani 4 pula berbunyi, kerajaan negeri hendaklah dilibatkan dan dirunding bersama dalam hal-hal berkaitan kedaulatan sesuatu negeri atau perkara-perkara yang boleh menjejaskan kedaulatan wilayahnya, seperti yang berlaku dalam kes Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubis Selatan. Persoalannya, adakah Anwar Ibrahim telah merujuk kepada kerajaan wilayah autonomi Sabah? Adakah Dewan Undangan Negeri Sabah telah dibenarkan untuk membuat perbahasan dan perbincangan berkaitan dengan ambalat di perairan wilayah autonomi Sabah sebelum kerajaan Anwar Ibrahim membuat kata putus berkaitan ini? Adakah Anwar Ibrahim mematuhi syur RCI Batu Putih berkenaan? Apakah gunanya membuat RCI Batu Putih yang memberikan syur-syur yang perlu diikuti untuk isu kedaulatan negara di masa kini dan sekarang, sekiranya syur mereka tidak dipatuhi? Tapi pada nafas yang sama, banyak dibisingkan berkaitan dengan penemuan dan rekomendasi RCI Batu Putih berkenaan. Kerajaan Negeri Sabah, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Sabah dan wakil-wakil rakyat Sabah di Parlimen Persekutuan wajib bertanya perkara ini kepada kerajaan Anwar Ibrahim di Dewan Undangan Negeri Sabah dan seterusnya di Dewan Rakyat. Syur ketiga yang berkaitan RCI berkenaan di Perenggan 4.9 Romani 9 pula berbunyi, Majlis Keselamatan Negara bertindak sebagai agensi peneraju yang bertanggungjawab menyeleras bagi tujuan pengawal seliaan dan koordinasi semua tindakan yang melibatkan isu-isu maritim, persempadanan, keselamatan, kedaulatan negara dan ruang udara negara. Justru syur pertama tadi di Perenggan Romani 3 saya rujuk tanggungjawab Majlis Keselamatan Negara, adakah sudah dilaksanakan? Adakah sedang dipatuhi oleh Anwar Ibrahim? Adakah mereka mematuhi syur untuk merujuk kepada Majlis Keselamatan Negara? Kerana pihak dan agensi itulah yang bertanggungjawab berkaitan dengan perkara-perkara isu-isu maritim, persempadanan dan kedaulatan negara. Yang keempat, syur RCI berkenaan adalah supaya Universiti Malaya, ini di Perenggan 4.9 Romani 11, Universiti Malaya dijadikan pusat pakar dalam bidang maritim dan kedaulatan negara. Persoalannya, sudahkah Universiti Malaya mewujudkan unit untuk menjadi pakar dalam maritim dan kedaulatan negara, khususnya berkaitan ambalat, supaya mereka dapat memainkan peranan mengikut syur RCI Batu Putih ini dalam isu ambalat untuk memberi pandangan kepakaran perundangan dan isu antarabangsa untuk dibawa sebagai asas polisi kerajaan Anwar Ibrahim sekarang, ataupun kerajaan Anwar Ibrahim telah pun mengabaikan semua syur-syur ini dan bertindak secara persendirian mengikut selera dan keinginan kerajaan sendiri melawan tata kelola yang disyurkan oleh RCI berkenaan.
seterusnya menjadi tanggungjawab. Dan di sini saya bersetuju dengan pandangan Ketua Pembangkang Dewan Rakyat, iaitu Hamzah Zainuddin, yang telah mengatakan bahawa pihak pembangkang akan membangkitkan isu ambalat di sidang parlimen yang akan datang. Ini menjadi tanggungjawab semua wakil rakyat, bukan sahaja wakil rakyat Sabah tetapi wakil rakyat seluruh Malaysia, untuk bertanyakan soalan-soalan yang relevan seperti yang saya bangkitkan tadi, iaitu adakah syur-syur yang dimajukan oleh RCI Batu Putih berkaitan isu kedaulatan negara seperti ambalat itu di perengan 4.9, 3, 4, 9 dan 11 Romani telah dipatuhi, diikuti oleh Anwar Ibrahim sebelum beliau secara tergesa-gesa membuat pengumuman di Indonesia dalam perjumpaan dengan Presiden Wibowo. Ini soal kedaulatan negara. Bukankah itu tujuan mengadakan RCI Batu Putih? Kenapa tak ikut? Dan kalau ikut, maklumkan kepada rakyat. Maklumkan melalui Dewan Rakyat. Wakil rakyat Sabah, pembangkang, wajar tanya soalan-soalan ini. Dewan Undangan Negeri Sabah perlu membuat keputusan mereka sendiri, sebab perairan ambalat, kawasan ambalat, datangnya dalam kawasan Malaysia melalui perairan wilayah autonomi Sabah. Saya harap isu ambalat ini tidak lagi didolak dalih oleh kerajaan, terutamanya oleh Anwar Ibrahim, kerana ini bukan isu syok sendiri untuk kerajaan. Ini isu kedaulatan negara seperti yang dinyatakan dan dititahkan oleh Baginda Tuanku ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong, walaupun seketul batu karang di tengah lautan menjadi tanggungjawab kerajaan memelihara kedaulatan negara Malaysia. Sekian.